Okey, sekarang kita berada di Kayo Raya 2026. So untuk konten kali ni saya tak shoot dia punya kayuhan sebab Putrajaya ni dah biasa kan semua kayu. Lagi satu sebab saya pun lambat tadi. So saya nak mencari 3 basikal pilihan saya untuk kita review, simple review lah. Okey, so semua tengah piknik, tapi tasik. Okay, jom kita cari 3 basikal lah. Nampak ke tak? Okey, saya Eric daripada grup Putrajaya Foldis. Model Java Aria, beli dulu dalam 3 lebih. Okey, ini adalah basikal yang kedua. Basikal ni 20 inci, 451, berat 8.6. Seat post carbon, saddle pun carbon juga. Jenama Light Pro, saddle tak ingat berapa. Ni dah tukar rim Deuter, saya Solvay 451. Crank saya dah tukar 5339. Asal brand Deka lah, ditukar lain sikit. Gear asal, SRAM Apex 10 speed. Tukar steering je lah. Rantai tukar juga. Okey, saya pilih basikal ni sebab frame dia carbon dengan color dia menarik lah. Okey, steering ni brand Uze, China lah. Pedal, quick release, brand Eon. Termasuk. Okey, basikal ni menggunakan brake disc. Dia lagi cengkam lah, standard, original. Rim ni beli kat Shopee, harga dalam 800 lebih. Botol air ni pun beli dekat Shopee, harga tak ingat, dalam 20-30 je lah. Saddle carbon ni pun beli dekat Shopee, berat dalam 120 gram. Okay, untuk handlebar carbon ni pun saya tukar. Shifter, brake semua memang original. Grip ni saya tukar. Ini lampu brand Revman, beli dekat Shopee juga ni, 1 lebih harga dah. Tapak ni atas ni boleh letak meter lah, backcom. Dia macam tu lah. Java Aria terbaik. Basikal seterusnya Gomex Vito 10, Vito 10, 16 inci. Okay, tapi owner dia nak behind the scene je. Behind the camera. So tapi dia akan bercakap basikal ni. Nampak menarik sekali ni, nampak macam banyak dia dah banyak jajan-jajan dia. Tunjuk bawah je. Misteri. Tanya. Okey, brand ni brand Gomex. Okey, masa I beli pun lebih kurang 1,800 lah. Harga dulu lah, tapi sekarang mungkin dah kurang sikit ke, lebih kurang lah. Ya, memang 16 inci, full alloy aluminium. Yang original tu memang biasa-biasalah. I dah buat sikit modification lah, upgrade lah. Ya. Sebelum ni I minat 20 inci, I memang ada 20 inci. Tapi kadang nak simpan ke, nak carry ke, rasa berat sikit lah. So nak senang tu I pilih lah 16. Dia mudah lah, kalau city ride tu memang bagus lah, 16 inci ya. Ini ni I braking tu pacaan CPS, lampu, phone holder dan benda yang macam bag ke. Yang ni alloy untuk naikkan 45 degree, water bottle tu, dan ini crank 56T. Yang ni full power bearing, fabric seat dengan upgrade ke Shimano 105 11T dengan ni oversize pulley, okay, dengan RD protection yang dengan di Light Pro style crank 56T. Baru jumpalah kat market, so I try lah. Bila ambil buy ni, dia warna dark grey. So I pun fikirlah apa colour yang memang boleh matching, boleh naikkan dia warna tu. Dah cuba warna grey ke, warna yang lain-lain, memang gold lah, boleh matching dengan yang ni dark grey. I ada buat benda yang custom lah. Custom dia bracket ke, style yang tersendiri ke, itu saya boleh custom lah. Okay, yang ni dia memang reka untuk protect lah, bila terjatuh kan dia tak cedera ke apa ke. Dan dia boleh pasangkan lampu kat sini. Lampu yang clip kat, mungkin lampu breaker, memang dia ready lah. Yang ni I beli, ya. Dengan hub ini I pun tak upgrade lah. Okay, yang rim ni memang asal lah, original lah. Hanya I saja tukar dia punya tayar, nampak dia bershaft sikit lah, warna kuning. Dan ni rantai pun tak upgrade lah, tapi apa pun I pun dah lupa lah ni. Okey, ni function untuk bagi dia berpedal lah. Bila kita simpan, kita tak nak terkena kereta ke apa kan, so kita kena unlock ni. Okay, unlock ni. Okay, lepas tu kita boleh pusing. Satu titik tu kita boleh unlock. Unlock, so kita buka kat sini. Okay. So boleh buka. Alright. Okey, function dia. Ini brand RC. Yang ni dia memang carbon look lah. Ada cenggaman
dan dia saiz kecil. Kalau untuk harga ni, I buat lebih kurang, saya ambil satu set lah. Saya ingat lebih kurang pun 1000-an lah. Satu set ni semua ni? Ya, dengan Depan ni semua. saja? Ya, depan sini ya. Kiri kanan, tengah dia punya, dalam punya ceramic bearing upgrade. Ya, dengan dia punya crankshaft semua. Rantai semua upgrade tu. Lebih kurang lah. 1000? 1000-an. Kena check balik lah harga dia. I pun lupa lah. Tak ada plan nak cari colour gold ke? Tak ada. Dia asal memang warna hitam aja. Ya. Okey, locking ni asal dari Rob Ross. Okey, sebelum ni I dah cuba berbagai bel, memang bunyi tak kuat lah. Lepas tu I perasan yang ni memang kuat. Biar saya kuatkan ni. Memang kuat lah. Kau menari ya? Ya. Berapa harga ni? Dalam 100. RM40 saja. Okey, ni bel boleh dapat kat online. Brand dia West Viking lah. So bel ni nampak kemas lah bagi I lah. Dia tak besar, tak kecil. Kan dia pun tak tebal sangat. Okey lah. Okay, lampu depan ni asal Rob Ross juga. Okey, cahaya dia memang padu. Memang terang. Saya recommend lah sangat lah untuk ni lampu depan. Dia boleh clip. Dia boleh stay. Dia ada level 1, 2, 3 lah. Okey, yang ni perekeh dia asal direka lah. Memang boleh letak 3 jenis barang. Bermaknanya okey mungkin salah satu emergency air pump. Kat sini lagi satu, dia ada satu ruang lagi boleh letak ke aksesori yang lain. Yang tengah biasa kita pun letak Tupperware lah. Ketinggian saya lebih kurang 168, 170. Kalau bagi I, kawan-kawan yang tinggi macam I, sebenarnya 6+ inci memang tak ada masalah. Yang penting dia punya performance, dia punya hardware benda tu memang sesuai lah dengan badan tu. So kayu memang tak ada masalah langsung. Selamat Hari Raya Aidilfitri tapi dah habis.